Maritim Negeri Kelantan telah berjaya menahan seramai 16 orang parti disyaki warga negara Myanmar bersama satu lelaki warga negara Malaysia dalam satu operasi penguatkuasaan yang dilaksanakan pada Jumaat lalu. Pada 6 Mac 2026 iaitu Jumaat, bertindak atas hasil maklumat risikan sekitar jam 5.45 pagi, semasa bot rondaan maritim Malaysia melakukan rondaan di sekitar perairan Sungai Kelantan sempena Op Naga, Op Damai dan juga Op Khas Pagai Laut, pasukan tersebut telah mengesan sebuah bot laju dalam keadaan bergelap dan mencurigakan di kawasan sungai tersebut pada jarak lebih kurang 0.7 batu nautika dari kedudukan bot pasukan operasi. Bot rondaan maritim Malaysia telah bertindak mengejar bot tersebut, namun tidak berjaya merapat kerana keadaan persekitaran yang gelap serta keadaan sungai yang cetek. Namun, menyedari kehadiran pasukan operasi darat, bot laju tersebut telah mecut keluar menuju ke alur sungai yang sempit dan cetek, sekaligus menyebabkan bot rondaan maritim Malaysia tidak dapat meneruskan pengejaran atas faktor keselamatan dan keadaan geografi kawasan. Pada sekitar 5.57 pagi, pasukan operasi darat meneruskan pencarian di kawasan sekitar dan hasil pencarian lanjut telah berjaya menemui dan menahan seramai 16 orang parti yang disyaki warga negara Myanmar di sekitar tebing sungai Kampung Kijang, Kota Baru. Turut ditahan seorang lelaki warga negara Malaysia yang disyaki bertindak sebagai transporter darat bagi membantu membawa masuk atau memindahkan parti tersebut. Okay, so kalau kita tengok pada ni, pergerakan dia sebenarnya, kalau kita pada ni, dia pergerakan sebenarnya seperti mana yang sebelum ni kan. Jadi kalau kesan ni kita kat dari sini, so dia untuk bawa keluar lah sebenarnya, kan? Yang untuk operasi ni, yang inilah yang kita dapat tangkap ni untuk bawa keluar. Okay. Kes ini akan disiasat di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 ataupun ATIPSEM atas kesalahan disyaki terlibat dalam aktiviti penyeludupan migran. Dan juga di bawah Akta Immigration 1959-63 kerana disyaki berada di Malaysia tanpa dokumen perjalanan yang sah.